Morning. Pagi ni kita pergi sarapan dulu. Aku tak pasti lain dah turun ke belum ke. Tak ada nampak bayang diorang. Jom. Betul tak ada lagi diorang. So kita boleh makan awal. Tak ada lah. Kita-kita je. Jom. So ini harga dia. Jom kita masuk. Tak ada orang jaga ke? Makan lah. So kita lepak kat sini. Dia macam lighting lawa sini. Kejap lagi kita tengok makanan apa ada. Sekarang wife aku pergi tengok dulu. Jadi kita pun dah siap makan. Alright, kita pun dah siap ambil makanan. So ini makanan-makanan yang ada. Green apple, sandwich daging, tuna kot, omelette, macam bakar, nugget. Lepas tu telur 3 suku. Terus baru masak. Ni pun sama. Ni pancake. Pancake. Kan ni pancake. Pancake tu adalah dorayaki. Bukan. Ya ke? Pancake dia tak ada inti kat tengah. Dorayaki ada inti kat tengah. Tapi tepung yang sama. Kena tepek dulu lah. Tepung pancake juga. So betul lah, itu telur 3 suku. Tu telur rebus. Korang rasa korang panggil apa? Telur 3 suku atau telur rebus? Bukan telur rebus, separuh masak. Separuh masak. Okay, jom kita makan-makan dulu. Morning. Jadi hari ni kita akan ada beberapa aktiviti. Tadi kita dah sarapan. So jom kita turun kat bawah, ambil kunci kereta dan kemudian kita gerak. Sekarang kita ada dekat Museum Terengganu. So ini dia Museum Terengganu. Jadi kita tengok apa yang ada dekat sini. Let's go. Jom kita jawab. Sini. Ya, nak betul. Pandai sikit. So dekat sini kita kena selesaikan 5 persoalan dan akhirnya diperlukan jawapan yang mana memerlukan 2 patah perkataan. Alhamdulillah kita dah dapat selesaikan dan dia suruh tunggu dekat pintu depan. Let's go. Untuk vlog semalam aku dah siap export. Masih dalam proses export lah. Jadi kalau korang nak tengok apa yang terjadi semalam, apa aktiviti kita semalam, korang stay tune. Bukan stay tune lah, korang pergi tengok terus dekat video semalam lah. Jadi hari ni dah settle beberapa soalan. Ada 5 checkpoint tadi kita dah buat. Dan jawab soalan siap. Sekarang kita tunggu untuk pergi ke tempat lain pula. Sekarang kita berada di Dewan Laman Warisan. Seriously memang nice kat sini. Tengok tu view dia. Tu dia. So sekejap lagi mungkin ada persembahan ke kat sini. Kita tengok lah macam mana. Mana? Oh situ. Kita lepas. Sekarang kita berada dalam istana. Korang boleh tengok dekat sini ada beberapa barang. Ni barang-barang yang memang ada dalam ni. Dan kita nak masuk bahagian katil. Ni satu lagi. Dan wah, ada lembing lah. Gimbal aku punya sengit ke? So ni lembing. Dan ni ruang makan. Sini adalah ruang makan. Tu.
So itu serba sedikit bagaimana keadaan dalam Istana Lama. Wah, ada lagi ya. Oh, besar. Sampai belakang. Dekat belah sana pun ada juga. Jom kita tengok sana. Asal pergi sana tau. Oh. Sekejap. Okay. Alright. So situ bersama. Dan ini view di luar. Sudah tengah hari, jadi kita pergi makan dulu lah. Kita berada dekat Singgah Budu. So ini antara menu yang ada. Racak. Wah. Ui, Suntun. Wah. So selain daripada bandung, kita ambil juga teh ais. View dekat sini memang nice gila. Dan table kita orang yang ni, yang tu ramai. Oi, ramai. Jadi kita lepak dulu. Santai-santai dekat sini. Telur dijaga dengan elok. Okay. Untuk makan dah settle dah dekat sini. Dah siap makan dekat sini. So sekejap lagi nak pergi canting batik. Tu nampak tak? Jabatan nak angkat. Mungkin nanti kita akan pergi sekejap lagi. Katanya pukul 5. Alright, so jomlah, semua dah masuk kereta dengan keadaan panas macam ni. Let's go. Sekarang kita dah sampai dekat NACC. Dekat sini nampak dia tulis, jom buat collage batik si sotong. Dan dekat sana dia ada si penyu. Kalau sini si penyu. So kejap lagi kita tengok si penyu ke si sotong ke. Yang ni dia tengok. Dekat NACC ni dia ada satu kolam ikan yang gila besar. Anak dia tunggulah. Tu, kita tengok. Dia orang tengah tunggu makanan. Masalah makanan dah habis. Oi, banyak gila. Oh, situ ikan lain, sini ikan koi. Atas kain tu. Kalau tak ada lilin, bukan digelar batik. Okey, batik ni apa sebenarnya? Ini adalah keadaman getah pokok. Dia adalah getah pokok dan ni lilin. Lilin ni macam yang dekat rumah kita tu. Kalau api padam ke apa, kita guna lilin tu. Macam candlelight dinner. Lain macam candlelight dinner. Candlelight dinner. Orang biasa bagi. Okey? Tak benar ke sini lah. Okey? Dia campur teringin okey, dia campur dengan ni, dia akan jadi macam ni. Ni ink dia. Ni ink lah dalam ni lilin. Tak nampak sayang, kejap. Kita bagi sini dulu. Lilin dengan daman, getah pokok. Getah pokok. Pokok tu nanti kita tanya batik artis. Saya tak sure pokok apa. Okey, nampak Jom anda pergi sini juga. Okey, dicampur dua ni, jadilah ink ni. Tapi ink ni kita kena masak dia. Kena letak atas dapur ni. Ni ada dapur kat sini.
Ni dapur, kita panaskan dia dan dia akan jadi cair. Tak ada apinya. Okey, dia akan jadi cair dan kita menggunakan alat mencanting. Ni beza juga, information juga yang semua orang kadang tak tahu. Dia cakap nak datang NCC, nak buat mencanting batik. Tapi bila kita jumpa depan-depan, rupa-rupanya dia nak mewarna batik sahaja. Tapi dia panggil mencanting batik. Bila sebut mencanting batik, wajib guna alat ni. Ini adalah alat mencanting. Cantik tu melukis. Betul, dia macam ni. Tapi ada ink dalam dia. Mencanting batik. Nanti kita tengok demonstrasi kat belakang. Ceduk ni. Okey? Cantik tu yang buat border. Ya betul. Border guna lilin. Tu mencanting. Patutlah warna Okey? tak keluar. Sebelum mencanting, kita kena lukis dahulu. Okey, original. Tengok atas ni. Dan bawah ni sama. Atas dan bawah ni sama. Kalau dia tembus bawah. Dia bukan macam baju kelawar korang lah, dalam putih. Betul, maksudnya print. Okey. Dan ni adalah proses mencanting. Boleh tengok sekarang adalah proses mencanting batik. Ini adalah lilin yang dipanaskan dan menjadi dakwat. Menjadi dakwat untuk kita mencanting batik. Sebelum mencanting, kita lukis terlebih dahulu. Kalau tengok ada lukisan kat atas ni, batik artis kita, Cik Afif kita melukis terlebih dahulu. Baru kita mencanting. Tiba-tiba cepat-cepat dia tak lekat. Jadi yang ada melukis, boleh. Boleh cuba buat batik sendiri. Dia nama sendiri. Boleh, tak ada masalah. Sebab batik ni, dia special. Dia ada lukisan sebenarnya. Tapi kita pakai daripada berbeza. Kalau lukisan ni, kita pakai batik. Tapi yang ni Dalam otak Jadi dia ada tak gambaran tu. dia tu panas. Dah gift dah. Kan? Mesti je tu. Apa rasa? Yang tu dia mencanting batik. Yang belah sini pula dia dah ada mold dan cok. Oh. Okey, jadi kita move ke sini. Batik terap. Okey, dah buat batik terap. Okey, nak buat batik terap, dia wajib kita buat dia punya mold dia dulu. Macam mana nak buat? Dia ambil masa selama ni yang fake punya. Mana original dia? Okey, original yang ni lah. Ni kita guna tembaga. Kita guna tembaga aluminium yang macam ni daripada skeping macam ni. Sekeping macam ni, bayangkan macam mana pembatik-pembatik kita dulu, zaman dulu dia buat daripada sekeping ni jadi macam ni. Okey? Bila? Ya? Tak nampak. Kat sini. Dan dia akan ada bentuk. Kalau tengok dekat sini ada kertas ni, ni adalah bentuk bunga yang kita nak buat dia. Ini adalah sponge. Di mana sponge ni kita letak air untuk kita sejukkan lilin yang kita terap tu. Tadi kita dah tengok macam mana pembuatan batik. Sekarang kita nak masuk dekat butik dia. So ini butiknya. Tu dia. Dan bukan setakat tu saja, dia ada premium yang betul-betul premium. Yang ni katanya ada gambar mahalnya. Jom kita masuk. So ini premium punya. Tu dia. One piece saja. Contoh macam Puan kan, kau pakai saiz S contoh. Contoh, ni saiz L. Kau kata ambilkan saiz S ada. Tak ada. Jadi satu dia saja. Kalau nak juga yang tu kena buat baru Kena buat baru, custom made. Tapi tak sama lah. Sama. So dekat sini semua yang betul-betul premiumnya memang satu unit. Setiap satu ni ada satu unit. Wah. Ini semua satu unit saja. Tengok harga dia. 3K. So, ni ada satu unit. Memang tak ada saiz lain, satu saiz je dengan harga 1.3. Ni. Betul-betul premium. Dia memang ada satu unit je. Kalau korang
tak ngam dengan saiz ni, memang korang takkan dapat dah design ni untuk saiz yang sama. Korang tengok harga dia. Alright. So harga dia dengan 2.2 weh. So dekat sini yang paling mahal harga RM15,000, tapi tak boleh tunjuk. Seriously memang surprise kepada pembeli, memang tak boleh tunjuk lah. Kalau serius memang tak dapat. Kalau korang datang bawa duit baru boleh bincang. Baru tengok. Kotak Special. ini dia. Kotak je boleh tengok. Kotak je boleh tengok. Barang dalam tak boleh tengok. Korang tunjuk duit baru boleh tengok. Dekat tadi aku tunjuk tu semua yang bagi premium punya. Tapi kalau korang nak ikut saiz korang, dekat sini ada. Dekat sini ada banyak ikut saiz korang, ikut macam mana korang nak. Tapi dekat tadi tu memang tak ada lah. Dekat tadi tu memang satu design satu saiz. Kalau korang punya saiz tak kena pada design, kalau korang punya design tak kena pada saiz, memang tak ada apa. So dekat sini ada macam-macam harga berbaloi. Sekarang tiba masa untuk mencanting. Kita masuk ke dalam untuk cantingan batingan. Ni kalau jumpa atas. Dua lagi kat luar. Ni wow ni siapa? Sekarang kita nak mencanting batik. So dia pun dah panaskan. Kita akan mencanting batik. Yang ni kita wow. 2, 1, start. Alright. So sekarang kita nak mencanting batik. Kita nak canting batik. So kita letak Ikan tu tak buat sikit biar dekat dia. jadi ikan. Bukan juga. Lagi parah. Jadi kita dah siap mencanting, lebih kepada menconteng sebenarnya. Bukan dan menconteng, menumpah. So kita tengah tunggu warna ni. Warna-warni yang Aidilfitri. So ni hasil mencanting, menconteng, menumpahkan. Tu dia. Dihantar ke kita ambil? Sekejap lagi dia hantar. Boleh tak kalau kita ke sana? Boleh. Okay, warna pun dah sampai. Jadi siapa nak mula ko? Nak? Tak juga. So sekarang kita nak merah. Biru tu. Kita Biru mana? Biru awan. so kita buat ni. Robot ke? Dia takkan lebih. Sebab dia ada lilin. Dia takkan terpeti. Dan ini adalah hasil almost penuh. Pak, cantik tak? Mungkin boleh campur warna. Wah. Kita sampai Jabatan Kad. Dan sekarang tengah susuk-susuk kereta. Sebab kita nak ambil gambar, kau tengok. So kita punya arus duduk tengah. Diapit dengan 2 biji Myvi. Kemudian ada Ativa. Ada Ativa. Okey, jadi begitu suasana, nampak banyak gila Peron 2 kat sini. Sekarang kita berada di Jabatan Angkat Terengganu. Kau tengok bukan banyak lagi kat sini. Oh, tu dia. Lepas siap bersantai-santai dekat menara pula. Dekat Jabatan Angkat. So, kita nak lepak dulu. Makan tom yum dulu. Wah. Ada video tengah rakam. Tu dia. Alright. So, jom kita masuk. Tengok. Wah. Dah ada. Tu dia. Nak duduk mana?
Jadi kita dah sampai kedai Tom Yum. Dan untuk menu rancak. Okay. So dekat sini ada siakat steam. Lepas tu ini ada ketam. Selain daripada tu dia ada siakat 3 rasa ketam dan sama yang tu sana ketam, yang kita punya steam. Tengok dia nak panaskan dia. Dah. Yeah. Mantap. So dekat meja kita ada siakat steam, dekat meja sebelah ada 3 rasa. Kalau nak mungkin kita boleh rasa-rasa kan. 3 rasa, rasa-rasa. Kita pun dah siap makan, jadi waktu untuk pulang. Balik tu. Balik hotel. Dah. Ingat serius apa ni dah. Random betul lah. Ni kata slipper aku tinggal. Warna pink. Warna pink pula tau. Alright, jadi itu saja untuk hari ni. Thank you so much kepada semua ada yang dah stay sampai habis. Aku doakan kepada korang semoga dilimpahkan rezeki menjadi seberah bisnes korang akan terus maju, terus berkembang, kesihatan korang akan mantap. Muka korang teruk habis. Kita jumpa esok. Gerak ada. Aku. Thank you so much kepada semua adik. Thank you so much. Thank you so much kepada semua yang dah stay sampai habis. Aku doakan kepada korang semoga dilimpahkan rezeki menjadi kesemurah. Bisnes korang akan terus maju, terus berkembang, kesihatan korang mantap. Aku. Bye-bye.